Sungai Furat mengeluarkan emas. Masya Allah. Dan saya nampak memang dah betul-betul Kering, terlalu banyak video yang di-share. Sungai tu sangat-sangat kering, Ustaz. Okay, baik, jom kita Dan baca. emas pun dah start nampak. Tapi Betul. ketulan-ketulan je lah. But Betul. still emas. Betul? Okay, baik. Dia hadis tu, nombor hadis yang 45 kan? 179. Muka surat 179. Hadis yang ke-45, 179. Baik. Kalaulah Yusuf tengok hadis ni, 179. 9. Betul. 179. Okay, Sungai baik. Furat mengeluarkan emas. Kalau Yusuf tengok hadis ni, literally Nabi sebut, Sungai Furat itu akan menjadi surut. Bila dia surut, dia akan mengeluarkan dan kamu akan nampak gunung-gunung daripada emas. Ulama bincang, gunung emas tu gunung yang sebenar ataupun gunung yang kiasan. Ulama cakap itu gunung yang sebenar daripada emas yang sebenar. Bukan kiasan. Kamu akan nampak dengan mata kasar kamu itu emas, ketulan emas. Yusuf, kalaulah tiba-tiba kerajaan kita umumkan ada jumpa harta karun yang sangat banyak di sebuah pulau, apa orang kita buat? Semua pergi sana. Semua pergi. Tiba-tiba Sungai Furat surut. Nampak gunung dan gunung itu dipenuhi dengan emas. Maksudnya keteluan emas menjadi gunung. Orang akan pergi. Nabi pesan, kalaulah kamu lalu di kawasan tu, jangan kamu ambil walaupun satu. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, daripada 100 orang yang pergi, 99 orang akan mati. Hanya satu yang selamat. Contoh, guru kami bagi tahu, tiba-tiba datang 4 orang pemuda yang nampak gunung emas. Mereka pergi dengan sebuah kereta. Masing-masing berpakat, kita bolok harta banyak-banyak, kita share banyak-banyak. Bila mana sampai di sana, mereka penuhkan kereta dengan emas. Bila kereta dipenuhi dengan emas, bayangkan, satu kereta penuh dengan emas, ketulan emas sangat berat. Highlight pula tu, van pula tu, van fire pula tu penuh dengan emas. Lori tambahan lagi, penuh dengan emas. 4 orang ni, seorang berfikir, kalaulah aku bunuh 3 orang, emas ini milik aku seorang. Dan benar yang disebut oleh Nabi, daripada 100 orang, 99 orang akan mati. Maka yang 4 orang tadi, 3 akan dibunuh, tinggal seorang. Sebab kita dah dekat sangat dengan satu tanda kecil kiamat yang sama dengan dia, sangat banyak pembunuhan yang berlaku. Sekarang banyak sangat. Sekarang banyak kan? So tak pelik pada zaman tu, bunuh macam bunuh ayam, bunuh macam bunuh semut. Subhanallah. Dan mati tiba-tiba pun salah satu tanda kecil. Allahu Akbar. Tu, mati tiba-tiba antara ketakutan saya. Susah. Mati tiba-tiba ni banyak berlaku pada hari ini kan. Kawan-kawan kita, sanak saudara kita, kenalan kita, tahu-tahu dah mati. Yang kita tak boleh nafikan, itu tanda kecil kiamat lah. Itu tanda kecil kiamat. Dalam buku saya tengok muka surat berapa, dalam buku ni ada. Akan sampai pada satu zaman, Nabi gelarkan mati mengejut itu mautul faj'ah. Mati secara tiba-tiba. Baru semalam kita borak dengan dia. Baru semalam kita tengok story WhatsApp, IG, TikTok dia. Hari ni tahu-tahu nampak gambar dia dengan backdrop warna hitam. Al-Fatihah. Kenapa mati mengejut? Wallahu alam. Mungkin disebabkan kemalangan. Tengok rekod kemalangan sangat banyak pada hari ini. Mungkin disebabkan serangan jantung.